Hello, Assalamualaikum geng. Kembali lagi dengan aku Nomura. Okay geng, untuk video kali ni Nomura tak nak cakap banyak. Kita tak nak basi-basi lagi dah. Macam Nomura janjikan dekat video kita yang sebelum ni, Nomura nak upgrade topping kan. Sebab video sebelum ni Nomura tak upgrade topping. So untuk video kali ni simple je. Kita akan upgrade semua topping yang kita pakai sekarang. Kita akan upgrade. Sebab yelah nak bagi full potential untuk kita punya cookie kan. So kita akan upgrade. Kita tengok apa jadi kan. Apa nak jadilah kita upgrade ya. Okay, dapat crit attack speed dengan damage resistant. Kita akan upgrade semua cookie yang kita pakai lah Kita bagi terus 12. Kita tak banyak cakap, kita bagi 12 terus. Okay, bagi lagi crit. Kita dapat crit. Kita dapat attack. Apa lagi? Lah, gas. Okay, kita dapat attack speed crit. Oi, banyak ni crit dapat boleh tahan. Okay, kita upgrade lagi. Kita terus upgrade 12 guys Nomura tak nak basi-basi dah. Kita nak video pun kita tak nak lama-lama sebab Nomura tak nak makan masa korang banyak sangat. So kita just go on terus. Kita hentam sampai lunyai guys Kita upgrade terus 12. Upgrade. Kita nak cepat guys. Nomura tak nak makan masa korang lama sangat. Okay, kita dapat cooldown defense dengan damage resistant. Okay, nampaknya tak ada manis-manis lah kali ni Kita upgrade lagi. Sebab kalau boleh video ni Nomura tak nak ada video ni Nomura cut ke apa, tak nak. Nomura nak tunjuk setiap artifact Nomura nak tunjuk setiap topping yang Nomura upgrade lah. So Nomura tak nak skip video ni. Maksudnya tak nak potong-potong Nomura nak tunjuk semua kat korang. Okay, untuk pure vanilla dah settle. Kita upgrade untuk holy berry pula. Holy berry kita upgrade. Kita kasih 12 Kita kasih 12. Alamak, lupa nak tekan auto upgrade pula. Sorry. Okay, kita tekan auto upgrade. Laju. Tak boleh skip auto upgrade ni. Lambat lah. Cepat skip boleh tak? Kan makan masa. Ui, dapat crit resistant, damage resistant dengan crit. Okay, mantap. Auto upgrade lagi. Laju. Tak boleh cepat skip kan auto upgrade ni. Auto upgrade ni lambat lah guys. Auto upgrade ni tak boleh nak skip animation upgrade ni. Dia terlampau makan masa Kita kalau boleh, kita nak jimat masa kat sini. Kalau boleh video ni Nomura tak nak lebih 10 minit lah Kita kena cepat guys. Ui, tapi kejap. Sat. Weh, jap. Sat. Sekejap. Jap. Weh. Weh, material tak cukup weh. Weh, topping weh. Kejap. Nomura baru perasan lah. Allah. Alam. Ni asal aku tak tukar lagi weh. Bukan white lily Nomura dah tukar kat video sebelum ni. Nomura tak tukar ke? La ilaha illallah. Nomura tak tukar lah. Alamak. Weh, guys. Jap. Sat. Nomura tak tukar lah dekat video sebelum ni. Allah Rabbi. Alamak. Jap. Okay, tu satu isu lah. Satu isu sebab kita tak tukar tu dah satu isu dah kan. Jap. Ni ada problem ni. Serius ada problem ni. Guys. Ni tak best Kejap. Okay, ni satu. Nomura baru tukar artifact. Ni. Nomura tak perasan lah topping ni dia pakai banyak. Ya Allah, mampus aku. Ini mampus ni. Ya, sat. Banyak dia pakai you punya. Asal banyak benar dia pakai dia memang pakai banyak ke guys? Nomura baru tahu guys. Serius ni Nomura baru tahu. Dia pakai banyak lah rupanya. Aduh, pisang bhai. Ya Allah, dia ada sukses. Patutlah dia pakai banyak. Dia ada sukses rate juga ke? Ya Allah. Dia ada success rate juga. Rupanya patutlah dia tolak banyak Nomura punya ni rupanya guys. Baru Nomura faham. Ini rupanya. La ilaha illallah. Okay. Nomura dah faham. Maknanya kalau setiap benda ni pun ada success rate, patutlah dia punya ni pakai banyak. Rupanya ada chance untuk kita punya artifact tu tak dapat di-upgrade juga rupanya La ilaha illallah. Patutlah dia tolak banyak Sebab patutlah tadi dia macam ada keluar animation yang warna hitam tu Rupanya tu artifact tu tak berjaya untuk di-upgrade lah. Weh, ni baru tahu Nomura. Ini macam tak ada best lah. Ini macam tak ada manis lah. Aduh. Baru tahu tu nampak ada keluar yang warna hitam animation. Baru tahu Nomura.
Sumpah tak tahu salah lah. Kenapalah Nomura main upgrade je pisang main upgrade je. Tu lah kan dah kena dah kan. Teruk Nomura baru tahu saya. Minta maaf guys, Nomura baru tahu guys. Ni serius Nomura baru tahu dan ya. Memang baru tahu kan, kita baru tahu. Teruk sumpah teruk gila baru tahu saya. So ni apa tekan benda ni pula. Okay, jap. Sat. Ni Nomura dah salah buat dah ni. Dah lah tak upgrade lagi semua saya. Nomura tadi pergi. Nomura pula dengan bijaknya tadi pergi upgrade semua dekat Pure Vanilla, semua pergi upgrade kan. Nomura sendiri tak perasan, pergi main belasah kan. Tak, kita upgrade ni level 35 je lah. Bagi 50k lah at least lah. Okay, mantap 53k lah. Tak, serius kan. Nomura tak tahu tu. Dia macam tak tahu pula tu Nomura pelik tau. Asal dia tolak banyak sangat lah. Dia macam tiba tau. Tu macam Nomura pelik tau. Asal banyak sangat dia pakai aku punya material kan. Macam pelik lah kan. Sekali memang mistake sendiri lah. Salah sendiri guys Minta maaf lah guys. Nomura pun baru tahu minta maaf guys Korang macam asal abang ni main main upgrade je kan. Tak tengok ni je kan. Silap tu baru tahu tu. Minta maaf lah guys banyak kali minta maaf kan. So tak apalah kan. Tu kita nak buat macam mana kita belajar daripada kesilapan. Nomura baru tahu So lepas ni kita jangan buat mistake yang sama. Dan kita pun kena ada cara yang kena berjimat juga nak upgrade topping So EV, Nomura perlukan bantuan EV. Nomura dah buat kesilapan yang sangat besar di sini. Teruk jelek damn. So rasanya video kita sampai sini je lah dulu sebab untuk Nomura punya power the power. So Nomura punya power 200k lah senang kata 200k lah 230k lah kita genapkan terus kan 200k lah 230k lah kan kalau kita genapkan terus lah kan. So not bad untuk kita yang baru main seminggu. 230k kira okey lah kan. Tak adalah teruk sangat kan. Kita akan improve lagi. Dan sebab kita ada buat kesilapan daripada segi kita punya upgrade topping, kita ada buat kesilapan yang sangat besar. So tak apalah, kita akan improve lagi untuk video kita yang akan datang. So thank you so much yang dah tengok video ni. Jumpa korang pada next video dan bye bye. Assalamualaikum. Gerak dulu Papa Roger. Peace.